Okey tuan-puan, sekarang saya berada dekat Menara Public Gold. Okey, apa kelebihan ada dekat Menara Public Gold ni selain tuan-puan boleh beli emas dekat level 1 dekat Experience Center. Dekat belah bawah ni, kat ground floor ni kita sediakan mesin Gold ATM. Ada banyak kat sini. Ada lebih kurang dalam 12 mesin Gold ATM. So tuan-puan boleh beli emas direct dekat sini. Cuma tuan-puan perlu daftar dulu sebagai pelanggan Public Gold untuk tuan-puan dapat akses untuk beli emas di sini, untuk saya bantu tuan-puan. Selain daripada itu, bagi tuan-puan yang menabung guna akaun emas Public Gold, tuan-puan juga boleh keluarkan emas secara fizikal. Kita pergi, jom kita tengok. Di sini ada macam-macam jenis emas, ada macam-macam jenis design. Kalau tuan-puan cari dekat mesin di menara ni ada banyak lah. Okay? So tuan-puan tengok kalau design tu tak mengena dengan kita punya cita rasa, tuan-puan boleh tengok di setiap mesin ni design dia berbeza. Dan bukan tu saja tuan-puan, mesin Gold ATM ni yang pertama dekat Malaysia, dan ada lebih daripada 100 buah mesin ni di seluruh Malaysia. Kita ada dekat mall, ada pasar raya, ada dekat jabatan-jabatan kerajaan. So tuan-puan boleh keluarkan emas fizikal di sini. Bagi tuan-puan yang urgent nak guna emas, nak jadikan sebagai hadiah, so tuan-puan boleh cari mesin Gold ATM ni yang berdekatan dengan tempat tuan-puan untuk tuan-puan beli emas secara direct terus, untuk tuan-puan ambil secara urgent, cepat, pantas. So kalau tuan-puan perlukan bimbingan saya nak adakan akaun emas dengan Public Gold, tuan-puan boleh isi back service di bawah ni untuk saya bantu tuan-puan menabung emas dengan Public Gold. Jangan lupa follow saya, info emas dan juga kewangan.